Channel Iqbal Haris. Mantap. Alright, so hari ni Iqbal nak video react pasal editing lagi di YouTube channel Ali Irfan. Hari ni Iqbal nak react iaitu Pick-up Line Ramadan Partnership Editing 2026. Ni Pick-up Line Ramadan lah. Sebab ni balik ni Ramadan yang bulan yang lalu. Yang Iqbal tak sempat nak tengok editing sebab Iqbal itu busy dengan penjualan, busy dengan apa tu, Iqbal punya video hari-hari, video reaction tu, video react short film tu tak habis-habis. Tapi video short film tu Iqbal akan tangguh lagi sebab ada video react short film yang seterusnya lagi, tapi selebihnya Iqbal tangguh sebabkan dia punya views makin drop. Kena video short film tu nanti Iqbal akan pump nanti dah, okay? Alright, so untuk react habis-habis tu ni banyak tangguh sebenarnya sebab macam kalau ni video yang pertama accept atau reject pantun partnership tu ya berubah tu. Video kedua tu paling teruk lah, iaitu 3 tontonan bagi pasti. Sebenarnya bagi pasti Iqbal nak react sebenarnya, tapi nak macam mana kita kena teruskan dengan video kita sebab ni benda yang kita minat. So saya harap korang terima je lah video pada kali ini. So jom kita react Pick-up Line Ramadan Partnership A dulu. 1, 2, 3. So hari ni kita akan mulakan selama kita tak buat di mana. So konten ni setiap tahun memang kita akan buat. Dan ini adalah tahun untuk 2026 pula. Kita akan mulakan dengan Pick-up Line Ramadan 2026. So macam kita tahu, kita tak ada Raja Pick-up Line kat sini. Sebab Raja Pick-up Line duduk belakang ni. Tapi yang tahun lepas tahta dia direbut oleh Syafiq Johari. Okey, so hari ni kita ada fight antara lover versus fighter. So di sebelah kiri saya adalah tim lover dan sebelah kanan saya ada tim fighter. Tim fighter diwakili oleh Syafiq dan tim lover diwakili oleh Malgona. So jom kita mulakan kali ini. Malgona versus Syafiq. Saya nak beritahu yang saya pergi kecewa dengan apa. Saya dah sediakan Pick-up Line sedap. Pick-up Line ni yang susah lah. Kan, luar kotak bersungnya jumpa dengan Mal. Saya dah kali pandai. Ini Pick-up Line dulu. Ada syok apa tak? Sudah saya mulakan ni. Okey, saya ada dua Pick-up Line. Satu Pick-up Line tenung lagi. Tenung? Pick-up Line tenung. Satu lagi Pick-up Line konkret kawan. Okey, saya bagi Pick-up Line tenung ni lah. Pick-up Line tenung ni, awak memang kena tenung. Sebab Pick-up Line dia tepat badan. Jadi, apa beza awak dengan awak tu? Tak tahu. Orang buat tu tunggu badan, saya tunggu awak. Boleh lah. Lagi saya bagi itu terlalu dan biasa. Ini yang sebetulnya. Ya. Okay. Ya kan? Terus semua biasa tak ada yang saya tahu. Biasa. Awak. Awak tahu dalam Ramadan ni banyak benda ni. Betul. Jaga mata, jaga hati. Betul kan? Kita hati itu tak penting. Yang paling penting jaga hati itu penting. Faham. Wow. Tengah ni aku ni kan. Walaupun jangan panggil awak, saya panggil awak kan. Ini kawan aku je. Okey. Awak. Ya tadi. Selalunya kan, saya tak sabar sangat nak tunggu bulan Ramadan. Tapi kali ni saya rasa macam takut. Okay. Okey. Selalunya bulan Ramadan kita kena menahan nafsu, lapar dan rindu. Tapi Betul. ternyata menahan rindu dekat awak lagi berat.
Dia macam dah. Saya rasa kalau bagi dekat Syamil tak sampai tau. Ada dekat orang lain sampai je. Kita kena faham dari mana tikaran Ramadan. Tikaran Ramadan maksudnya dia tak melarang kan. Sebab kita faham. Faham. Dia no reaction dia ni. Okay. Aduh. Ini dengar ni. Ini pun betul. Lagu pick up line Mat dah sedap dah. Una rushing dah. Baru-baru kita nak tengok. So dengarlah pick up line Una Mat. Mamat, Yes, saya. apa beza Una dengan Laylatul Qadar? Ya, tu kodok. Okey, apa tu? Qadar dia ada 10 hari. Hmm. Tapi kalau Una ada hari-hari untuk Mat. Apa tu? Aduh, aku rasa ini sengit gila lah. Dua-dua ni tak kena tu belakang itu. Aku tak tahu. Apa tak sangat tak pening dua-dua. Aku padat tu tadi. Okey, kau jangan padat. Saya bagi satu lagi. Oh, dekat dia orang panggil dekat dalam tu. Plot twist. Plot twist. Tadi tapi ni saya pernah tengok dulu. Ni Roti Jonda. Tak tahu? Okey, roti jonda mahal awak murah. Tapi awak murah daripada orang lain. Mahal daripada saya beli. Tak. Sebelum kita orang juri bertauliah ni, ada apa-apa nak beritahu dulu? Itulah, Beh. Tak si bertaknakan saya. Tengok konten ni jadi hambang. Kalau ada saya, konten akan menjadi smooth. Jiwa 1 juta. Ini anda tengok tak? Dah sampai 1 juta. Okey, so Bapak ni yang bodoh. Okey lah. Tiga pick up line versus 3 pick up line. Jadi Sebenarnya lelaki yang sikit. Tapi perempuan hangit. Aneh. Okey, so kita akan bincang dulu juri. Dia bincang lama sikit. Jadi, pemenang untuk Oh, cepat boleh bincang. Boleh skip. di antara Syafi dan juga Mahmud jatuh kepada Syafi. Okey, jadi satu mata untuk fighter. Kita akan pergi ke round yang seterusnya. Okey, dan seterusnya kita akan silakan wakil untuk lover Ferry menentang Chapira. Oh, okey. Chapira. Kau memang apa orang bilang boleh kasih kalah Lukman, tapi kau belum boleh kasih kalah Ferry. Tak apa, kalau itu kita tak cakap banyak, kita tengok aja apa yang akan jadi. Okey, silakan. Ferry terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selain menampak hari ini, bersinar-sinar. Seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan ni adalah untuk memperbaiki diri. Dan aku rasa aku memperbaiki diri aku supaya boleh menjaga hati kau suatu hari nanti. Udah, yeah.
pick up line tu. Oh my god. Faham. Cakap benda Ria itu je. Tak sedar dari Ria dah habis lah. Okey, Mira. Mira nak tahu tak kenapa Syafiq pergi sembahyang tarawih lama? Kenapa? Sebab 20 rakaat tu pun belum cukup masa untuk Syafiq sebut nama Mira dalam doa Syafiq. Biasa sejak tu bosan. Ni basket lah sebab dia punya lagu dia terlampau panjang. Ya. Sekarang ni bulan Ramadan kan, bulan puasa. Betul. Bulan puasa ni banyak kita mengajar kita erti menahan sabar daripada marah, Betul. daripada lapar kan. Betul. Betul lah. Tapi bulan Betul. Ramadan ni kan satu tak dia nak boleh ajar Pak. Apa? Erti menahan rindu saat berjalan dari hari. Okey lah. Apa dia nak murid kau ni? Okey, silakan. Okey. Syafiq. Tadi Syafiq dah doa kat Mira, kan Syafiq dengar. Syafiq, apa beza Syafiq dengan solat tarawih? Terawih pula. Kalau solat tarawih dikerjakan selepas berbuka. Ha. Tapi kalau Syafiq dengan Mira lepas salat kita boleh bersama. Boleh. Apa lagi? Tapi tidak dikira dia. Okey, tapi saya nak bagi juga. Okey, baik. Silakan. Training ke dia. Okey, baik. So kalau mungkin tadi terlalu panjang, saya singkatkan pula kali ini. Okey. Macam yang kau cakap tadi, bulan puasa ni adalah untuk menahan lapar. Tapi Ya, sebenarnya ada satu yang aku tak boleh tahan. Aku tak boleh tahan perasaan aku juga tengok kau. Oh. Mira nak tahu tak apa beza malam Lailatul Qadar dengan malam ini? Okey, tak? Okey, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Tapi malam ni wujudnya perempuan cantik yang berada di depan. Saya jawab lah. Okey. Bagi tahu tak? Jadi, saya kat ni. Faham? Kamu ni baru turun daripada syurga ke? Bukan apa, sebab tadi dekat syurga bidadarinya tak cukup satu. Jadi sedap. Anjay. Ui, itulah dia. Alright. Apa-apa pun kita dah dapat pemenang untuk game kali ni. Silakan Bella Serap. Pemenang pick up line Syafira menentang Ferry jatuh Cantik kepada lah ni. Syafira. Saya dekat kan. Itulah dia. Dua mata untuk tim fighter. Ni dalam pick up line bau je orang ni. Okey, kita akan pergi ke Tu lah dalam setiap game tu banyak fighter pula tapi kat line. menentang Asyam. Karina rasa Asyam. Abang, tak ada orang lain ke nak lawan? Easy sangat. Cuba switch jap.
Apa ni? Yelah ini awak dia. Okey. Okey, jom. Aisyah Syah. Ya. Betul ke? Tak lah. Okey, Aisyah Syah. Aisyah dah marah. Kejap kan, nak tutup pintu.